Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid cikgu yang cikgu sayangi. Selamat datang kembali ya. Hari ini kita akan sambung dan habiskan terus bab 1 iaitu kedatangan kuasa barat. Kita dah sampai ke bahagian yang terakhir dah ni. Jadi sikit je lagi. Jom kita berikan tumpuan sepenuhnya ya. Baiklah, seperti yang tertera, penerangan ini ialah sambungan kepada bahagian 2. Ini adalah bahagian yang terakhir, jadi cikgu harap semua kekal fokus, okey? Dalam bahagian akhir ni, kita akan cuba fahamkan apa sebenarnya yang terjadi selepas kuasa barat datang dan tadbir negara kita. Apa kesannya? Dan selepas tu, kita akan buat satu rumusan besar untuk kita kaitkan semua cerita dalam bab 1 ni supaya kita nampak gambaran penuh. Jom kita mula. Okey, untuk hari ini kita ada 4 perkara penting yang kita nak tengok. Mula-mula, kita akan lihat pengenalan ringkas tentang kesan-kesan kedatangan kuasa barat. Kemudian, ini yang penting, kita akan selami macam mana pemerintah tempatan kita boleh hilang kuasa. Seterusnya, kita akan tengok pula apa jadi pada rakyat biasa. Macam mana mereka terbeban dengan cukai-cukai yang baru. Dan di akhir sekali, kita akan buat satu rumusan. Kita akan ikat semua yang kita dah belajar dalam bab 1 ni. Jom kita mulakan. Kedatangan kuasa barat ni kan, kita boleh bayangkan macam ni. Macam ada orang asing tiba-tiba masuk ke rumah kita, padahal kita tak jemput pun. Lepas tu, dia pula yang pandai-pandai tukar semua peraturan dalam rumah kita. Macam itulah keadaannya. Dan disebabkan inilah berlakunya perubahan yang sangat-sangat besar dalam sistem politik, ekonomi dan juga cara hidup masyarakat kita dari peringkat sultan sehinggalah kepada rakyat biasa. Jadi, bila dah ada peraturan rumah yang baru ni, agaknya siapa golongan pertama yang rasa kesannya? Mestilah tuan rumah tu sendiri kan? Maksud cikgu, para pemimpin kita. Jadi dalam bahagian ini kita nak faham betul-betul macam mana kuasa sultan dan para pembesar kita mula terhakis, macam hilang sikit demi sedikit. Cuba kita bayangkan sekejap. Awak dilantik jadi ketua kelas. Mesti rasa bangga kan? Awak ada kuasa untuk jaga kelas, susun jadual bertugas kawan-kawan. Tiba-tiba, datang seorang murid baru dan dia pula yang tentukan semua benda. Awak tak boleh buat apa-apa. Apa agaknya perasaan awak? Mesti rasa marah kan? Rasa kuasa kita macam dirampas. Lebih kurang macam itulah perasaan para pemerintah tempatan kita pada waktu itu. Kesan yang paling ketara dari segi politik ialah apabila kuasa barat memperkenalkan undang-undang mereka sendiri. Undang-undang baru ni bukan sahaja berbeza, tapi tujuannya adalah untuk menggantikan adat dan sistem undang-undang yang telah kita amalkan sejak turun-temurun. Jadi, tindakan ni secara langsung telah mencabar dan melemahkan kuasa pemerintah tempatan kita. Jom kita lihat beberapa contoh supaya lebih jelas. Okey, kita tengok contoh pertama di Nanning. Dekat sini, British mula laksanakan undang-undang barat. Bila mereka buat macam tu, secara automatik, kuasa pemerintah di situ iaitu Dor Said telah tercabar. Kenapa? Sebab sebelum ni, Dor Said lah yang menjadi hakim yang mengadili semua kes mengikut adat perpati. Tapi bila ada undang-undang British, kuasanya tu seolah-olah dah tak sah dan ini telah mengganggu sistem adat yang menjadi pegangan hidup masyarakat Nanning. Seterusnya kita tengok di Pahang. British telah bina sebuah balai polis di Lubuk Terua. Kalau kita dengar sekarang macam okeylah tu ada balai polis kan. Tapi bagi Datuk Bahaman iaitu pemerintah di kawasan itu, tindakan British ni dianggap satu pencerobohan. Ia seolah-olah British nak ambil alih tugas dia menjaga keamanan dan undang-undang di wilayahnya sendiri. Jadi kedudukannya sebagai penguasa di situ rasa tergugat. Jadual ringkasan ni, ia bantu kita nampak satu corak yang sangat jelas. Cuba tengok. Di Nanning, kuasa Dor Said dicabar melalui Undang-Undang Barat. Di Perak, pelantikan penolong residen telah kurangkan kuasa Ngah Ibrahim. Dan di Pahang, pembinaan balai polis pula menggugat kuasa Datuk Bahaman. Nampak tak? Walaupun cara yang digunakan berbeza-beza, tapi semuanya membawa kepada satu kesan yang sama. Kuasa pemerintah tempatan kita makin berkurang. Ini bukan kebetulan tau. Ini adalah satu strategi yang sistematik. Okey, bila kuasa para pemimpin kita dah mula dilemahkan, kesannya mula turun ke bawah dan dirasai pula oleh rakyat biasa. Kehidupan harian mereka mula menjadi semakin susah. Jom kita fahamkan macam mana sistem pentadbiran barat, terutamanya tentang cukai, telah membebankan rakyat.
Mari kita tengok perbandingan sistem cukai ni. Pelan-pelan ya. Cuba tengok di sebelah kiri sebelum British datang. Sistem cukai pada masa tu sangat adil. Cukai hanya dikutip berdasarkan berapa banyak hasil tanaman yang petani dapat. Kalau hasil sikit, cukai pun sikit. Kalau tanah tu tak diusahakan langsung, tak perlu bayar cukai. Fleksibel kan? Sekarang kita tengok pula di sebelah kanan. Selepas British datang, British kenakan cukai ke atas semua pemilik tanah. Tak kira tanah tu ada hasil ke tak ada, tetap kena bayar. Kadar cukai pula dah tetap ikut keluasan tanah. Sistem baru inilah yang sangat membebankan rakyat. Disebabkan peraturan-peraturan baru inilah, ia telah menyebabkan kesengsaraan kepada rakyat. Cuba kita bayangkan, dahlah hasil tanaman musnah sebab banjir atau kemarau, tapi mereka tetap dipaksa untuk bayar cukai dengan kadar yang sama. Memang sangat tidak adil dan ia benar-benar menyusahkan kehidupan mereka. Bukan itu sahaja, ada banyak lagi masalah lain. Cikgu terangkan satu persatu ya. Pertama, pejabat untuk bayar cukai ni selalunya terletak sangat jauh, di bandar. Susah untuk orang kampung nak pergi. Kedua, bayaran pula hanya boleh dibuat pada waktu pejabat. Ini menyukarkan para petani yang bekerja di ladang dari pagi sampai ke petang. Ketiga, kalau gagal bayar, mereka akan ditangkap dan didenda. Dan yang terakhir, nak ambil hasil hutan macam rotan atau nak buka tanah untuk bercucuk tanam pun, mereka perlukan surat kebenaran dan kena bayar lagi. Semua ini menjadikan hidup mereka semakin terhimpit. Alhamdulillah, kita dah sampai ke bahagian terakhir untuk hari ini. Sekarang, masanya untuk kita mengimbas kembali dan menyambungkan semua titik-titik cerita yang telah kita pelajari dari awal bab 1 sehinggalah sekarang. Ini akan bantu kita nampak gambaran besar keseluruhan bab ini. Mari kita imbas kembali perjalanan bab 1 ni. Cerita kita bermula dengan melihat negara kita yang asalnya sebuah negara yang stabil dan makmur. Disebabkan kestabilan dan kekayaan inilah, ia telah menarik kedatangan kuasa barat. Selepas itu, kita belajar tentang pelbagai strategi yang mereka gunakan untuk menguasai negara kita dan akhirnya, seperti yang baru kita bincangkan tadi, kita lihat pula kesan-kesan pentadbiran mereka yang mengubah segalanya. Jadi, secara ringkasnya, inilah itipati keseluruhan bab 1. Kita telah belajar bagaimana sebuah negara yang pada asalnya aman dan kaya raya akhirnya terpaksa berhadapan dengan campur tangan kuasa asing yang telah mengubah lanskap politik, ekonomi dan sosial negara kita untuk selamanya. Syabas semua! Kerana telah memberikan tumpuan sehingga ke akhir. Dengan ini, bab 1 kita telah pun lengkap. Kalau ada mana-mana bahagian yang masih rasa kurang jelas, jangan risau, jangan segan. Kamu boleh ulang semula mana-mana bahagian dalam siri penerangan ini. Teruskan usaha ya. Cikgu yakin kamu semua boleh. Jumpa lagi.